Kelantanlah pusat kerajaan Sriwijaya yang pertama. Khadijah itu adalah dari alam Melayu. Bangsa Melayu ni lebih banyak sembang daripada pembuktian. Itu yang geram tu. Ya, ketika berbicara tentang sejarah suatu peradaban, maka sebagaimana yang pernah kami sampaikan, bahwa beberapa sejarawan hingga agamawan sebelah, paling getol dalam membentangkan cerita atau dongeng fantastis tentang peradabannya. Hal itu menjadi fenomena tersendiri, yang mengundang perhatian tidak hanya di negaranya, namun juga dari publik di negara lain. Mereka membangun narasi-narasi dan pengklaiman tapi tanpa ada bukti otentik dengan bumbu-bumbu rekaan, tentang citra bangsanya dan seakan membutuhkan validasi, seolah-olah mereka adalah bangsa yang besar dan hebat. Namun ketika ada pihak-pihak dari negaranya sendiri yang membentangkan kebenaran, apalagi mempertanyakan keabsahan dari cerita-cerita rekaan tersebut, maka ada merasa yang panas dingin. Kita pun rasa yang kita ni lagi superior kerana kononnya kita lagi baik daripada orang lain. Konsep yang pada saya sekarang dipropagandakan oleh setengah-setengah pihak. Sehingga orang Melayu pun dia nak jadi macam orang Arab. Dan ini pada saya satu tragedi. Bangsa Melayu ni lebih banyak sembang daripada pembuktian. Itu yang geram tu. Orang Melayu tidak pernah jujur dari sisi sejarah. Orang Melayu suka dongeng. Kerana itu orang Melayu tak boleh maju. Sebab sejarah memerlukan pemikiran kritis. Kalau tidak ada bukti tak boleh pakai. Metode sejarah, kaedah sejarah harus mencontohi metode hadis. Bukan semua hadis boleh pakai. Kena yang ada jelas sumber. Mesti ada sumbernya, bukti bahawa Nabi berkata demikian. Ya. Sejarah begitulah. Tapi kan sejarah tidak diterapkan secara jujur, maka dongeng-dongeng ini mengatasi sejarah. Ya, dengan konsep alam Melayu yang mereka gagas, maka kadang-kadang semuanya digeneralisir dengan narasi alam Melayu. Meskipun meretas teritorial negara, budaya, maupun peninggalan bersejarah yang bukan berada di teritorialnya, maka semuanya akan dimelayukan. Namun kadangkala klimaksnya ialah kehebatan Melayu semenanjung, yang membuat sebagian pemikir dan orang muda di negaranya sendiri mempertanyakan kesahihan dari dongeng-dongeng tersebut. WTT ya, banyak juga saya tengok video-video yang tu. Mereka mengatakan Khadijah itu adalah dari alam Melayu. Kian segelintir sejarawan dan agamawan kaum kita terpaksa buat macam-macam cerita hanya nak menunjukkan kononnya kaum kita ini hebat. Dulu ada yang kata Bani Tamim tu kaum Melayu. Ada yang kata Nabi Adam turun kat Gunung Jerai. Dan tentera neraka yang ditunggu-tunggu Palestin untuk melawan Zionis tu pun sebenarnya tentera Malaysia. Dan macam-macam lagi lah kisah dongeng. Ingatkan, dah henti. Nah, naik pula dakwaan isteri Nabi SAW yang mulia itu, Aisyah pun didakwa datang dari alam Melayu. Hujahnya mudah. Kerana emas tak ada di negara Arab. Hanya ada di tanah Melayu. Dengar macam lawak kan? Tapi untuk pengetahuan korang, mereka buat macam-macam kisah dongeng ni hanya kerana mereka tahu pada hakikatnya kaum ini tidak mempunyai sejarah besar yang memberi impak pada dunia, apatah lagi pada agama. Dan sejarah juga membuktikan kaum mereka ini sangat lemah. Mereka kalah sepanjang masa dengan Empire Siam, dengan kuasa barat, Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun pun mereka tak dapat lawan. Sampaikan nak merdeka pun kena berbincang dengan penjajah Inggeris. Tengoklah pemimpin mereka dengan mudahnya menyerahkan Singapura, Pulau Pinang kepada penjajah. Tak perlu pertumbuhan darah pun. Dan banyak lagi lah sejarah jelas. Yang jelas menunjukkan betapa lemahnya kaum ini. Maka disebabkan itulah mereka sentiasa mencari-cari apa saja perkara untuk menyedapkan telinga kaum mereka supaya dapat terus berkhayal yang mereka ini merupakan sebuah kaum yang cukup hebat kononnya. Alangkah baiknya kalau para sejarawan dan agamawan kaum ini mendidik kaum mereka untuk terokai dunia yang luas ini, belajar dari negara asing tentang pembinaan negara, bina perniagaan, henti menyembah orang putih dan Korea, jaga kebersihan dan sebagainya, kan jauh lebih baik daripada menghayalkan kaum ini yang kebanyakannya tidak suka membaca, tidak suka berfikir, apatah lagi mengkaji. Saya benar-benar kasihan dengan para pemimpin dan masyarakat kaum ini. Keluarlah dari dunia khayal. Siti Khadijah isteri Nabi berasal daripada tanah Melayu pula dah. Mampus. Masak. Oi, macam-macam jenis gila yang ada dalam dunia ni. Oi.
akhir-akhir zaman ni gila tu macam-macam jenis gila ada. Gila tak cukup jumlah. Gila nak jadi Perdana Menteri. Semalam viral pula seorang Profesor Dr. Solehah Yaakob. Profesor lah. Level-level profesor tapi lagi. Dia kata apa? Siti Khadijah, isteri Nabi Muhammad SAW ni berasal daripada tanah Melayu. Sebab apa? Sebab dia banyak emas. Tanah Melayu kan banyak emas. Kepala bana dia lah. Siti Khadijah, isteri Nabi berasal daripada tanah Melayu. Profesor ni, aku ingat dia confused lah. Dia confused. Dia keliru antara telekong Siti Khadijah ataupun pasar Siti Khadijah dekat Kelantan tu dengan Siti Khadijah, isteri Nabi Muhammad SAW. Dia keliru antara ni. Jahanam, saudara. Jahanam. Level-level profesor pun dia bercakap benda merepek, berapu macam ni. Lepas ni aku tak tahulah. Lepas ni mungkin dia nak kata Fir'aun tu berasal daripada jeneri. Tanah Melayu menghantar dua sumbangan. Satu body orang Melayu dan yang kedua senjata dari tanah Melayu. Allahu Akbar. Apa buktinya? Ambil dari sumber mana? Kat mana boleh cari? Tak boleh cakap ikut andaian sendiri atau cakap-cakap orang dulu. Kena ada bukti jelas. Kalau ada Tok Arab yang cakap pun, dia kena bawakan bukti. Kata-kata Tok Arab bukan fakta sejarah. Bayangkan, nak tentukan kesahihan sesebuah hadis pun sikit punya susah, sampai nak kena cek satu persatu perawi dia. Apatah lagi kalau kisah-kisahnya membabitkan pembebasan Baitul Maqdis dan sebagainya. Dakwa ustaz ni, ada 10,000 askar kita dihantar untuk jadi tentera Salahuddin. Kemudian keris dan besi dibawa dari Merbuk dan berlatih di Pekan Darat dan Gurun Jerai bagai. Mana buktinya? Dari mana sumbernya? Dulu pun ada ustaz dakwa Nabi Adam turun kat Gunung Jerai, Saidina Usman lawat Kedah dan macam-macam lagi cerita. Tapi sampai ke sudah tak boleh nak tunjukkan bukti. Kedah nak lawan Siam pun cukup susah. Dengan British pun asyik kena tipu. Penjajahan ke atas tanah Melayu pun bersilih ganti. Dari Portugis, Belanda, British, Jepun. Lepas tu British datang semula. Gerakan lawan penjajah pun sendu. Kalau bangsa tu kuat, dia kena jajah, tapi tak lama lepas tu dia akan bangkit bebaskan tanah air dia. Tapi tanah Melayu terus-menerus dijajah ratusan tahun. Tang mana kuatnya? Saya faham sangat yang kita ni nak orang ambil kisah tentang nasib umat Islam di Palestin. Tapi janganlah keterlaluan sampai buat cerita macam ni. Realitinya, orang Melayu sejak dulu sampai sekarang sangat lemah. Kita dah merdeka pun, dah ada negara sendiri pun, kita masih berhempas pulas nak tegakkan ajaran Islam, nak tegakkan Melayu. Dengan kaum minoriti pun kita rasa ancaman, padahal kita lah majoriti. Daripada bawa cerita macam ni, lebih baik seru umat Islam untuk berniaga, kuatkan ekonomi dan bantu-membantu antara satu sama lain. Tak molek lah kalau kita duk bantu umat Islam di luar sana, tapi umat Islam dalam negara sendiri pun masih merintih nak sesuap nasib. Betul tak? Nah, dari pertanyaan oleh kaum mudanya ini, bukti yang dimaksud selain bukti sekunder adalah bukti primer dari suatu kisah. Hal ini yang menjadi dasar dalam mengungkapkan sejarah atas suatu peradaban. Memang benar untuk membangkitkan semangat generasi muda, dalam perjuangan mengarungi era global, perlu diceritakan kisah-kisah perjuangan para pendahulu untuk menanamkan semangat, jati diri dan identitas kebangsaan, namun hal tersebut tidak menina-bobokan generasi mudanya dengan kisah-kisah yang dibumbui dengan opini namun minim fakta. Dan untuk membangun identitas dan jati diri kebangsaan saat ini, bukan hanya sekedar menceritakan kejayaan suatu kaum yang kadang lompat pagar, akan tetapi bagaimana membangun peradaban bangsanya yang multiras dan multikultural, dalam suatu nilai yang sama tanpa ada sekat yang menunjukkan sisi eksklusivitas suatu objek seperti kaum.